Telah diriwayatkan bahawasanya seorang lelaki namanya Dinar Al-Ayyar. Dinar ini dikatakan dalam kisahnya bahawasanya dia seorang penyamun jalan. Dia berhentikan orang musafir, rampas harta mereka, menyakiti mereka. Ibunya, orang tua, dia selalu nasihatkan kepadanya, kata, wahai Dinar, berhentikan ini, jangan buat. Tapi dia tidak dengar. Pada suatu hari dia lalu depan tanah perkuburan, maka dia melihat secepis tulang. Terlintas dalam hatinya untuk pegang, ambil. Dia ambil dengan tangannya, dia pegang, maka ia hancur. Jadi serbuk di tangannya, hancur. Maka bila dia melihat, dia ingat dirinya, dia juga manusia. Dia kata, wahai Dinar, apa keadaan kamu nanti bila jadi seperti ini? Bila kamu jadi seperti ini, apa keadaan kamu nanti? Dia ingat dosa-dosanya. Maka subhanallah, masuk nafhah itu, masuk ba'is itu ke dalam hatinya ketika itu. Maka dia rasa risau, rasa bimbang. Dia mahu bertaubat. Maka dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia balik kepada ibunya. Dia kata, wahai ibu, jika seorang hamba sahaya dia lari daripada tuannya, kemudian tuannya dapat tangkap dia, apakah dia akan buat? Kata ibunya, dia akan bagi dia makanan sedikit, minuman sikit, dan pakaian tebal, dan dia akan ikat dua tangan, dua kakinya. Maka dia kata, buat kepada aku seperti mana dibuat kepada hamba sahaya yang ditangkap oleh tuannya. Yani saya mahu berzuhud, bantu saya untuk nak berzuhud dalam dunia ini. Maka ibunya bagi kepadanya jubah daripada bulu biri-biri, dan dia masuk ke dalam biliknya. Dia membuat ibadat. Dia setelah taubat, dia dah jaga solat, dia jaga amalan, dan pasti dia belajar ilmu agama yang ia fardu ain, kadar ilmu agama daripada fardu ain. Dan pada setiap malam dia bangun baca Al-Quran. Pada suatu malam dia sampai kepada firman Allah Ta'ala, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ma kanu ya'malun. Apa maknanya? Maknanya, demi Tuhan kamu wahai Muhammad, Allah akan mempersoalkan mereka semua tentang apa yang mereka telah melakukan. Allahu Akbar. Dan dia berfikir, tengok kepada keadaannya, ingat dosa-dosanya, banyak kesalahan yang dia telah buat dalam kehidupannya. Kemudian dia ulang ayat ini dan ulang dan menangis dan ingat keadaannya. Masya Allah al-azim, dia menangis sampai dia pingsan kerana takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala.